wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang maknanya la haula, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan dosa dan maksiat, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Bermakna kita kena nampak selalu bahawa dalam hidup ini hanya yang berkuasa Allah. Sebab tu kita dilatih supaya kita banyakkan zikir la ilaha illallah. Antara makna la ilaha illallah, tidak ada yang nampak, tidak ada yang nyata, hanya Allah. Yang nyata hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang nyata, hanya Allah. Itu antara makna la ilaha illallah. Maknanya apa? Apapun yang berlaku di dunia ini, semuanya dengan izin Allah. Tak ada satu pun tanpa izin Allah. Kerana selain Allah, semuanya makhluk. Khalik hanya Allah sendiri. Allah sahaja yang khalik, yang menjadikan. Selain daripada Allah adalah makhluk yang kena jadi. Bermakna la ilaha illallah, supaya kita dapat apapun yang kita lalui, khususnya dalam hidup ini, kita yakin bahawa itu adalah dengan izin Allah dan perbuatan Allah. Jadi sebab itulah kita kena minta perlindungan daripada Allah. Antaranya ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung dengan Allah. Aku berlindung denganmu ya Allah. A'udzu bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat yang sempurna, min, daripada syarri ma, kejahatan-kejahatan yang engkau jadikan. Jadi kita minta segala kejahatan-kejahatan, khususnya dalam kehidupan kita yang tak lama lagi ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada kejahatan-kejahatan yang Allah jadikan dengan amalan yang dianjurkan kepada kita untuk beramal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kita meyakini bahawa apapun yang berlaku, sama ada dalam hidup ini didapati nikmat atau ujian, semuanya datang daripada Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita diberi perlindungan oleh Allah. Sebab tahap kita ni tahap orang biasa-biasa, masih lagi minta kepada Allah supaya dilindungi segala ujian. Sebab kita takut kita tak dapat sabar dalam ujian-ujian yang kita hadapi. Termasuklah ujian yang baru saudara kita hadapi, iaitu ujian kematian seorang anak bungsu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan punya kesabaran kepada ayah dan ibunya khususnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan juga dosa anak-anak, dosa anaknya, dan insya-Allah anaknya akan memimpinnya ke syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam permulaan selalu ibadah kita, iaitu ilahi atau maksudi, tujuannya apa? Tujuannya kita nak dapat ikhlas, sebagaimana yang diberitahu oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, surat ayat berapa? Ayat 5. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang maknanya, padahal mereka tidak diperintahkan. Wa ma umiru illa, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishin, melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Jadi dalam apa itu ibadah yang kita lakukan, Allah
sebagaimana hadis yang selalu kita lihat dalam hadis 40 susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu alaihi, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang maknanya hanya sesungguhnya sah segala amal ibadah itu dengan niat. Jadi mudah-mudahan kita niat semata-mata nak cari redha Allah lillahi ta'ala. Apapun ibadah kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya, sesungguhnya sah segala amal ibadah itu dengan niat. Dan hanya sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang diniatkan, yakni tiada baginya apa yang ia tiada niatkan, dan tiada baginya apa yang diniatkan oleh orang lain. Maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni siapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat ikhlas dan menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka perpindahan mulia diterima dan diberi pahala. Dan siapa yang berpindah kerana dunia yang ia mendapatkannya atau kerana perempuan yang ia hendak mengahwininya, maka perpindahannya kepada apa yang berpindah kepadanya, apa yang ia berhijrah kepadanya. Perbuatan ini amat keji kerana ia menzahirkan perpindahan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi menyembunyikan yang menyalahinya, sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarak. Inilah antara keterangan ulama yang berkaitan hadis Rasulullah, yaitu berkaitan dengan perlunya kita ikhlas apapun ibadat kita semata-mata kerana Allah. Melalui sebuah hadis kursi, al-ikhlasu sirrun min sirris tawna'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu rahsia daripada rahsiaku, aku taruhkan, yakni aku berikan, aku letakkan ikhlas ini kepada siapa? Kepada hati orang yang aku kasihi daripada kalangan hamba-hambaku. Jadi dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita dengarkan sekali lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita ilham, kefahaman. Rabbi auzi'ni, supaya Allah Ta'ala beri kita ilham. Apa dia ilham yang Allah Ta'ala nak suruh kita fikirkan melalui hadis ini, yaitu berkaitan dengan ikhlas. Al-ikhlasu sirrun min sirris tauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Mudah-mudahan saya pun dapat bersama-sama kita melaksanakan ikhlas ini kerana penting. Allah beritahu yang maknanya ikhlas itu satu rahsia daripada rahsiaku, yakni rahsia Allah. Aku taruhkannya, yakni aku letakkannya pada hati orang yang aku kasihi dari kalangan hamba-hambaku. Yakni kalau kita dapat ikhlas, maka ikhlas itu hanya dikurniakan kepada hati orang di kalangan hamba-hambanya yang Allah sayang saja yang dapat ikhlas ni. Bermakna penting tak ikhlas? Sangat penting. Sebab Allah dah beritahu sifat ikhlas ni hanya diberi kepada kalangan hamba-hambaku yang aku kasihi, kata Allah. Jadi kita berharap supaya Allah mengasihi kita, sebagaimana kita beritahu zikir rekat selalu di awal ibadah kita,
ilahi anta maqsudi wa ridha kama taqlubi. Ini ya Allah, kurniakanlah kepada aku mahabbataka, supaya dapat kasih sayangmu. Jadi nak dapat kasih sayang, antaranya kalau kita mengamalkan hadis ini, man ahbabtuhu, yaitu sesiapa yang aku kasihi di kalangan hamba-hambaku, baru dapat Allah Ta'ala letakkan rasa ikhlas itu. Sebab tu kita kena minta kepada Allah supaya Allah berikan kita ikhlas. Kerana itulah, bila kita dapat ikhlas, itu melambangkan Allah sayang kat kita. Dan selagi kita belum dapat ikhlas, kena minta selalu kepada Allah. Pangkat ikhlas: satu, ikhlas yang lebih tinggi. Dua, ikhlas pertengahan. Tiga, ikhlas yang lebih rendah. Ikhlas yang lebih tinggi, bila seorang hamba mengerjakan amal semata-mata ibadat kerana menjunjung perintah Allah, tak ada kerana-kerana yang lain. Itulah ikhlas yang paling tinggi. Apapun yang dia lakukan, tak ada nak, tak lihat ke kanan ke kiri, semata-mata lillahi ta'ala, minallah ilallah. Itulah ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas pertengahan, bila seorang hamba mengerjakan amal ibadah kerana menuntut pahala, kerana lari daripada siksaan, alhamdulillah, juga digolongkan sebagai ikhlas apabila kita mengharapkan pahala dan minta Allah lindungi daripada neraka, daripada siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Ikhlas yang ketiga, yang lebih rendah lagi, yaitu seorang hamba yang mengerjakan amal ibadah supaya Allah memuliakannya di dalam dunia, atau supaya Allah selamatkan dia daripada kebinasaan dunia. Jadi ikhlas yang paling rendah, kita mengharapkan balasan di dunia supaya Allah muliakan kita di dunia, dan supaya Allah selamatkan kebinasaan kita di dunia. Sebagai contoh, seperti membaca surah Waqiah supaya Allah murahkan rezeki, itu pun ikhlas. Tapi ikhlas yang paling rendah, tapi alhamdulillah lah, masih lagi digolongkan sebagai golongan ikhlas. Dan yang kedua, seperti mereka mengamalkan qul a'udzu birabbin nas, supaya dipelihara daripada hasutan dan was-was daripada syaitan. Jadi inilah antara penjelasan yang dijelaskan kepada kita berkaitan dengan ikhlas ini. Sangat penting ikhlas ini, yaitu supaya Allah Ta'ala kurniakan kita ikhlas. Dan mudah-mudahan tadi kita dengar ayat daripada sembahyang waktu subuh, rakaat pertama dan rakaat kedua, yaitu surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir di dalam sebuah kitab, tak silap saya kitab apa, senjata Tok Kiai, senjata Pak Kiai, ada dalam kitab senjata Pak Kiai, tak silaplah di Banjarai itu ada jual. Ditulis antaranya yang menjadi perlindungan kita untuk jaga iman, antaranya ialah amalkan selepas solat ayat yang akhir surah Al-Baqarah, sebagaimana yang selalu diamalkan di sini. Tempat lain dah tak ada dah. Tempat saya pun dah tak ada. Tempat saya lepas sembahyang semua nak cepat balik. Maklum je lah, jemaahnya cuma 3-4 orang. Bila jemaahnya 3-4 orang, satu balik, yang lain dah terangkat-angkat bonggongnya, dah tak tahan nak balik juga. Jadi dia balik saing-saing. Daripada balik seorang-orang, baik balik saing-saing. Jadi nak balik saing-saing, saya jadi imam cuma bawa ayat kursi je. Tapi syukur jugalah masih kuat lagi bawa ayat kursi. Ayat kursi sama la ilaha illallah. Lepas tu doa, satu ayat, dua ayat, taqabbalallahu minkum
kita sama-sama meneruskan perjuangan Pak Yai, yaitu membaca Amanah Rasul dengan syahadat dan seterusnya membaca Al-Ikhlas, Qul Huwallahul Falaq, Qul Huwallahun Nas, dan ditutup dengan Al-Fatihah. Ini merupakan perisai untuk menjaga iman kita di akhir zaman. Selain daripada sebelum kita salam, kita baca apa? 4 doa itu, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu pun dah jadi satu kewajiban untuk diri kita, keselamatan kita di akhir zaman, kerana kita sekarang berhadapan dengan fitnah dajjal. Walaupun dajjal yang sebenar belum keluar, tapi antara ciri-ciri pengikut dajjal ialah dia suka menipu, dan hal ini kita selalu ditipu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita melalui doa yang 4 ini dalam sembahyang kita. Tak sempat dalam sembahyang tahiyat akhir di solat berjemaah, bacalah doa ini dalam sembahyang sunat. Kerana kita sembahyang banyak, sembahyang wajib ada, sembahyang sunat ada. Sembahyang wajib tak sempat sebab nak layan makmum, kita sembahyang dalam sembahyang sunat. Saya dalam menjadi imam kadang-kadang risau bila ada makmum batuk. Jadi bila ada makmum batuk ni risau. Jadi bukan risau macam mana, dia mengganggu saya dan juga mengganggu jemaah lain. Sebab batuk ini bukan bacaan solat. Jadi kalau kita nak bunyi selain daripada bacaan solat, lebih baik ditahan-tahan. Kalau dah tak tahan, baru keluarkan. Jangan benda tu boleh batuk tu boleh ditahan, tapi kita keluarkan. Tapi yang paling melampau ialah yang berdehem, yang berdehem. Itu bukan batuk, itu sengaja dikeluarkan bunyi itu. Jadi mudah-mudahan kita ni fikirkanlah, sebab kita anggap bahawa kehidupan ini adalah kehidupan di saat akhir, dan kita anggap hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita buat yang terbaik, khususnya sembahyang fardu. Kerana sembahyang fardu ini Rasulullah beritahu kepada kita, yang disampaikan oleh sahabat yang menjaga rahsia Rasulullah, yaitu sahabat Huzaifah. Huzaifah ni dia kata, kalau aku menyampaikan semua hadis Rasulullah, apa yang Rasulullah sampaikan, aku sampaikan kepada kamu semua, dia kata nescaya kepalaku akan dipenggal. Jadi Huzaifah ni dalam menyampaikan hadis Rasulullah dia berhati-hati. Jadi dalam berhati-hati itu, dia ada salah satu hadis yang disampaikan yang mungkin kita jarang dengar hadis ini, yaitu awwalu ma tufqidu min dinikum al-khusyu' wa akhiru ma tufqidu min dinikum as-salah wa rabba musalli li akhiri fi wa yushiku an tadkhulal masjida wala tara fihi khashi'a. Yang maknanya apa? Ini hadis yang terakhir ya, dan 7-10. Sesuatu, nanti maknanya mungkin kita dengar hadis ini kali pertama dan mungkin ini kali terakhir. Bila kita sampaikan sesuatu yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita mengharap Rasulullah berikan ilmu ini dan kita dapat amal dan fikirkan untuk kebaikan diri kita juga. Kerana kita menganggap bahawa hidup ini hari yang terakhir, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk mengamalkan ibadah-ibadah fardu dengan lebih bersungguh-sungguh melalui hadis ini, yaitu yang maknanya sesuatu yang pertama-tama kamu hilangkan daripada agama kamu adalah kekhusyukan.
Jadi yang pertama-tama kamu hilangkan daripada agama kamu ialah khusyuk. Hari ini hampir semua dah tak khusyuk. Jadi inilah yang diberi peringatan. Dan sesuatu yang paling akhir kamu hilangkan dari agama kamu ialah solat. Cuba kita bayangkan hadis ini, kita fikirkan hadis ini. Yang pertama yang kamu hilangkan daripada agama kamu adalah khusyuk. Khusyuk itu agama, amalan hidup kita yang sepatutnya kita khusyuk tapi dah hilang. Yang mula-mula hilang dan yang terakhir hilang. Dan sesuatu yang paling akhir kamu hilangkan, bukan Allah yang hilangkan, kita yang hilangkan, umat Muhammad yang hilangkan. Apa yang hilang dari agama kamu ialah solat. Kita dah nampak hari ini kan, ramai yang dah tak solat. Dan yang solat pun dia dapat solat tapi takut-takut saya dan kita semua solatnya tidak diterima oleh Allah. Kerana amalan ini berkait dengan hidup kita. Adakah dia berlaku pada diri saya? Adakah dia berlaku pada diri kita yang hadir pada subuh ini? Kita kena tanya diri sendiri supaya peringatan ini memberi kesan pada diri kita sendiri yang mendengarnya. Orang di luar tak dengar, lepas tu yang di dalam pun tak dengar sebab dia tidur. Dan yang ada yang paling teruk, dia kat dalam ni dia berceramah pula. Dia berceramah kat dalam ni. Cuba kau usik sikit kawan-kawan yang berceramah tu. Kalau nak berceramah, pergi belakang, mengganggu orang lain. Suara dah lah besar, bung macam tabuan. Tak sedar, tak perasan. Bukan nak tunjuk, nak ajar dia, pergi belakang. Jangan ajar kat sini. Sini tempat belajar, bukan tempat mengajar. Jadi sama-sama lah kita dengar. Kalau tak nak dengar, diam. Macam orang tu ni waktu tidur. Tak apalah tidur. Daripada bising, lebih baik tidur. Jadi sekurang-kurangnya tak mengganggu. Kita ni dah tua-tua, 5-6 orang ni banyak yang dah tua. Jadi bila kau bising, cakap-cakap yang tu, orang tua jadi kesian, terganggu. Kau tak kesian dengan orang tua. Kalau tak menghormati orang tua, itulah kehidupan akhir zaman. Anak-anak, ramai anak-anak derhaka. Ini salah seorang anak derhaka. Dengan orang tua tak tahu hormat. Orang tua dah tua, kau buat bising, susah nak masuk, susah nak terima. Jadi, dan sambungan hadis sikit ni, dan celakalah bagi orang yang melakukan solat sedangkan di dalam dirinya tidak ada kebaikan sama sekali. Dan hampir sahaja kamu memasuki sebuah masjid, kamu tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk di antara mereka. Betul tak? Hari ini berlaku tak? Kita tanya diri kita sendiri. Kita dapat khusyuk daripada takbiratul ihram sampai salam. Jadi bermakna apa yang telah diberitahu oleh Huzaifah, sahabat Huzaifah ini berlakukan apa yang telah diberitahu kepadanya oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita dapat lihat memang depan mata dan berlaku pada diri kita sendiri. Iaitu yang kita takut ialah yang disebut ini, yang paling akhir. Bila yang paling akhir bermakna sebelum dunia ini dihancurkan oleh Allah ataupun sebelum kita dimatikan oleh Allah. Yang paling akhir sekali yang kita takut ialah dihilangkan ibadah solat daripada diri kita. Bermakna ibadah solat sama ada dia tak solat langsung ataupun kita takut kita solat tapi kita hanya merasakan diri solat tapi solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila yang kita takut, saya takut ibadah solat kita tidak diterima, takut-takut dalam kehidupan kita hanya merasa hidup kita dipimpin oleh Allah, tapi orang lain nampak macam kita ni macam kurang sihat. Kadang-kadang kita nampak diri kita sihat, tapi orang tengok kita macam tak sihat. Itu yang bahaya. Jadi kita merasa-rasa seolah-olah macam bahasa sekarang syok sendiri. Ataupun kalau bahasa Arabnya istidraj. Allahumma inni
perintah daripada Allah, tetapi yang kita dapat lawan kepada karamah, iaitu istidraj. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada istidraj, iaitu kita dapat merasakan bahawa kita berusaha supaya kita dapat fikirkan apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah, ibadah yang terakhir ialah solat. Jadi mudah-mudahan kita berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat takut, supaya kita dapat fikir, adakah solat aku diterima atau tidak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu